Okay, one, two. Okay. Hai, saya Dr. Ju. Saya Dr. Ju. Hai, saya Dr. Siti Juwariah binti Kusni. Saya dilahirkan pada 21 hari bulan 4 tahun 1962. Saya dilahirkan di Sungai Besar, Selangor. Keluarga saya dikira sebagai keluarga yang nak cakap susah pun taklah berapa susah. Allah Ta'ala bagi rezeki kan. Tetapi dikatakan sederhana lah. Sebab waktu itu keadaan kami adalah macam kais pagi makan pagi lah sebenarnya. Tetapi orang keliling kampung yang saya tahu pun bekerja macam tu juga. Jadi kami bekerja setiap hari. Macam balik daripada sekolah, saya akan menolong mak pergi ke kebun, menuai padi, mencari sayur-sayuran untuk dijual di pasar sehari. Keluarga saya adalah seorang petani. Ayah saya mengait kelapa, menuai padi, gempuk padi, dan ibu saya adalah seorang yang kerjanya buat kuih. Tiap-tiap hari dia buat kuih. Daripada pagi malam sampai pukul 2 dia tidur, pukul 5 dia buat kuih lagi, dan kuih tu dijual di kedai dekat dengan rumah saya lah. Saya ada 7 orang adik-beradik. 5 orang adalah perempuan, kemudian lelaki, kemudian keluar lagi seorang perempuan. Semasa saya berusia belasan tahun lah, masa tu saya duduk di Sekolah Kebangsaan Sungai Besar, Selangor. Saya selalu kena buli dengan kakak saya. Kakak saya ni suka buli saya sebab mungkin dia ni seorang yang aktif, seorang yang selalu ke sana kemari, dan saya ni adalah seorang yang poyo, orang kata. Poyo. Suka duduk dekat rumah. Jadi dia tiap-tiap hari macam tak suka saya. Dia selalu ketuk kepala saya. Lepas daripada sekolah menengah Sungai Besar, saya telah mendapat tak tahulah berapa dia punya result, tetapi saya dapat offer masuk ke interview untuk masuk ke Maktab Rendah Sains Mara. Waktu tu saya pergi interview, bapak saya hantar naik motor sampai ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur saya datang interview. Masa interview tu saya tahu yang saya akan dapat Maktab Rendah Sains Mara. Sebab apa tahu? Sebab waktu dia interview tu, soalan dia adalah soalan yang menguji minda. Tapi saya tahu saya boleh jawab. Disuruh saya cakap Inggeris, saya cakap je saya Inggeris, sedangkan saya waktu tu saya tak tahu pun cakap Inggeris. Waktu di Sains Mara Seremban, maknanya saya berseorangan. Ayah saya hantar naik kereta sampai ke Seremban. Kereta tu kereta sewa saja. Lepas tu bila dekat MRSM Seremban, ayah saya tak pernah tengok saya sampai saya habis daripada pelajar di sekolah Maktab Rendah Sains Mara tu. Waktu tu sekolah menengah Sains Mara, dia punya belajar dia macam kat universiti. Dia belajar, maknanya dia belajar menggunakan stage room lah, hall yang staging tu. Waktu tu Maktab Rendah Sains Mara sangat berbeza dengan sekolah yang saya bersekolah sebelum itu. Jadi dekat sekolah itu saya tengok orang semua pandai-pandai. Pandai cakap Inggeris, Allah macam tu, pandai cakap Inggeris. Kemudian diorang pandai main bola yang saya pula tak tahu. Jadi saya lagi sekali dibuli di Maktab Rendah Sains Mara. Maknanya bila diorang main bola, dia saja je tak nak bagi saya. Saya rasa macam, ya Allah teruknya. Cuba bayangkan ya, waktu tu kan kita dah lah orang baru dekat situ. Kemudian keluarga pula tak pernah datang.
Kemudian orang-orang lain pula, diorang adalah orang yang berada. Kebanyakan diorang adalah orang yang berada. Jadi mak bapak diorang datang tiap-tiap minggu, bawa kuih. Saya rasa jealous sangat. Saya rasa jealous. Tapi saya tak boleh nak buat apa-apa kan. Jadi kadang-kadang saya keluar ke bandar. Waktu tu bila keluar ke bandar, korang boleh minta duit dengan pengetua. Maknanya dia peruntukkan duit untuk kita keluar bawa duit RM10 setiap kali keluar. Saya keluar nak beli apa? Hanya pergi McDonald, bukan McDonald, waktu tu adalah A&W. Saya pergi A&W, makan A&W, jalan-jalan, lepas tu balik. Itu je lah yang saya buat. Tapi saya dah tak boleh balik dah. Waktu tu saya dah tak boleh pusing dah. Sebab bapak saya sudah hantar saya ke Maktab Rendah Sain Mara. Jadi saya teruskan belajar di situ. Saya belajar di dalam kelas, maknanya sampai result SPM keluar. Sampai result SPM keluar. Jadi selepas result SPM keluar, saya ditawarkan untuk masuk matrikulasi. Saya lepas daripada matrikulasi, sebenarnya saya tidak layak untuk mengambil perubatan. Jadi saya merayu kepada doktor-doktor yang mengajar saya kan, tetapi dia kata tak boleh. Sebab kota dia dah penuh. Jadi saya menangis je balik kampung. Tiba-tiba di kampung saya dapat surat yang saya dapat masuk ke dalam fakulti perubatan. Dari fakulti perubatan itulah saya belajar bersungguh-sungguh. Tak ada tertinggal satu semester pun dan saya terus hingga ke tahun 6. Dan saya dapat jadi doktor pada tahun 1987.